أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفيعنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم برضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزق كلنا مسهلا وبالخير فافتح لنا وبالهدى بالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya kita dipanjangkan umur, diberi nikmat kesihatan, keafiatan oleh Allah, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjalani aktiviti harian kita, melakukan pelbagai tugasan dan tanggungjawab. Ini semuanya rahmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajiblah kita mensyukuri segala nikmat ini dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada saat ini Allah taala menjemput kita menjadi tetamu Allah di dalam taman syurga majlis ilmu pada saat ini. Mudah-mudahan para muhibbin sekalian yang hadir yang mengikuti sihat wal afiah di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita menginfakkan, mentasarrufkan waktu kita yang sebentar ini untuk sama-sama kita mendengar nasihat-nasihat ataupun ilmu-ilmu yang penting di dalam urusan agama, urusan akhirat kita. Ini yang bersangkut paut dengan kenapa dan mengapa kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita memperbaiki, memperbetulkan qasad kita, niat kita, adab kita di dalam majlis. Usaha tumpukan perhatian, usaha fahamkan. Moga diberi taufik untuk kita semua mengamalkannya dan menyebarkannya insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hari ini sambungan kitab Faridatul Faraid, kitab Aqidah, kitab Usuluddin. Baik, muka surat berapa dah? 51. Muka surat 51. Perenggan berapa? Maka Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid daraini amin. Kata tuan pengarang, maka apabila dihimpunkan dia kepada barang yang telah lalu, nescaya adalah sekaliannya 50 akidah. Jadi apabila dihimpunkan, yakni apabila dicampurkan akidah yang bersangkut paut dengan zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat yang bersangkut paut dengan para rasul alaihi wassalatu wassalam, maka semuanya ada 50 akidah. 50 akidah.
Jadi akidah ni ataupun keimanan, kepercayaan, pegangan di dalam hati ini adalah merupakan sebahagian daripada ibadah kita. Jadi apa yang sedang kita, ilmu yang sedang kita bicarakan ini adalah ilmu yang bersangkut paut dengan ibadah kita. Ketahuilah bahawa ibadah itu terbahagi kepada dua. Satunya ibadah yang bangsa anggota zahir. Allah Ta'ala suruh kita solat, Allah suruh kita bekerja mencari nafkah yang halal untuk ibadah, untuk memudahkan urusan ibadah kita, anak isteri, itu juga ibadah. Maka menuntut ilmu juga sebahagian daripada ibadah yang difardukan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai mukallaf, orang yang diberatkan hukum Allah, yang waras, yang berakal, yang dah baligh, wajiblah kita mengambil tahu ilmu-ilmu yang bersangkut paut dengan ibadah, supaya ibadah kita yang kita laksanakan itu menempati syaratnya, rukunnya. Kita mengetahui selok-belok ibadah, apa yang membatalkan ibadah. Kalau di sini bila kita belajar ilmu tauhid, ilmu akidah, ini bersangkut paut dengan ibadah batin, ibadah hati, iaitu akidah, iaitu i'tiqad, pegangan dan kepercayaan. Wajib setiap manusia, laki-laki, perempuan, wajib memiliki akidah yang betul terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita semua ni memiliki kefahaman, kepercayaan, pegangan yang betul terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu belajar ilmu tauhid, belajar ilmu usuluddin ni adalah suatu ibadah yang wajib atas semua orang. Tak peduli siapa dia, wajib belajar semua. Hatta dia raja, hatta dia sultan, hatta dia jutawan, setinggi apapun pangkatnya, darjatnya, jawatannya, dia wajib mempelajari ilmu akidah ni, wajib belajar ilmu tauhid ni. Supaya kita boleh memastikan akidah kita, pegangan dan kepercayaan ataupun kefahaman yang ada dalam hati kita terhadap Allah Rasul ni betul ataupun salah. Jadi pakak-pakaklah kita belajar, yang belum, yang sedang belajar, yang belum wajib belajar. Kalau tak belajar ilmu ni hukumnya dosa. Berdosa ni antara maksiat. Perkara yang wajib, ilmu yang wajib, bila kita tinggalkan, dia salah satu daripada cabang maksiat. Maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala perintahkan solat, kita tinggalkan solat, maka jadi maksiat, haram. Rasul memerintahkan kita supaya menuntut ilmu, kita tinggalkan ilmu, maka hukumnya haram, maksiat. Baik. Maka apabila dihimpunkan dia, yakni akidah yang sangkut paut dengan Allah dan Rasul, itu semuanya ada 50 akidah, 50 pegangan dan kepercayaan dalam hati. Maka kita semua ni wajib jaga 50 ni, tak kisah siapa kita, sebesar apa gaji kita, tak kisah apa jawatan kita di sini dan di mana-mana, suami, isteri, anak, tak kisahlah. Yang namanya mukallaf, dia wajib kena jaga 50 akidah ni. Jangan langgar undang-undang akidah ni, kerana seandainya seseorang itu melanggar undang-undang akidah, maka jatuhlah dia di dalam kekufuran. Jadi kufur, jadi kafir. Na'udzubillah min zalik. Apa yang berlaku kalau seseorang itu jadi kafir, jadi kufur, jadi murtad? Maka terhapuslah, terbatallah segala pahala amal dan kebajikannya, walaupun telah berpuluh-puluh tahun. Dan seandainya dia tidak bertaubat daripada kufurnya itu,
Setiap amalannya, setiap kebaikan Allah Ta'ala. Jadi kita kena waspada, kita kena hati-hati, kena ambil tahu masalah akidah ni. Kita solat belum tentu akidah kita betul. Kita puasa belum tentu akidah kita betul. Kita cari nafkah yang halal belum tentu lagi akidah kita betul. Sebab tu kena belajar. Kena belajar. Tak kisahlah belajar di mana-mana, asalkan belajarlah. Tak dapat di surau, di masjid, tak dapat di masjid, di tempat kerja. Kalau ada kuliah, wajiblah kita hadirkan diri. Kalau tempat lain kita tak belajar, jangan mana-mana pun tak ada. Di masjid pun tak ada belajar akidah, di surau pun tak ada, online pun tak ada, tempat kerja pun kita tak nak belajar juga. Maka pikul dosa ni haram hukum. Wajib kita mengingatkan. Takut-takut ada yang tak tahu, ada yang tak faham, ada yang terlepas pandang. Tuntutan agama tu ad-dinun nasihah. Agama tu nasihat. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini jika berkata dengan subut ahwal, yakni ahwal maknawiyah. Yang jadi 50 tu kalau dicampurkan sekali dengan sifat-sifat maknawiyah yang 7 tu. Kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan hingga akhir. Jadi bila campur 7 tu jadilah dia 50. Kalau tak dia 43. Campur 14. Campur 14. 14, 7 yang wajib kaunuhu tu, lawan dia yang mustahil pun 7, jadi 14. Dan dengan ketiadaan sifat idrak dan sifat takwin, jadi tak masuk sifat idrak dan sifat takwin, tak masuk. Dua sifat maknawiyah yang melazimkan keduanya. Lepas tu dua sifat maknawiyah yang melazimi akan sifat idrak dan sifat takwin. Kaunuhu ta'ala mudrikan satu, kaunuhu ta'ala mukawwinan kedua. Dan mustahil lawannya sekaliannya, yakni lawan bagi 50 ni, Allahumma salli ala Muhammad, lawan bagi sifat takwin tadi tu. Lawan bagi sifat takwin dan sifat idrak beserta dengan sifat maknawiyah dia tu. Jadi yang mustahil wajib kita i'tiqadkan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita berkata dengan subut sekalian demikian, itu pula nescaya adalah sekalian akidah yang menghimpunkan dia di akidah oleh dua kalimah, yakni dua kalimah syahadat itu ada 58 akidah. Kalau campur dengan sifat idrak, campur dengan sifat takwin, kaunuhu ta'ala mudrikan, kaunuhu ta'ala mukawwinan, ada 4, campur dengan dia punya lawan dia yang mustahil, jadi ada 58 akidah. Maka kita kena pastikan tiap-tiap 50 ataupun 58 akidah ni kita pegang betul-betul. Jangan ada syak dengan satu pun. Daripada 50 akidah tu jangan ada syak satu pun, jangan. Tak boleh. Tak boleh kita nak syak walau satu daripada 50 tu, kerana 50 ni adalah undang-undang yang bersangkut paut dengan akidah, pegangan kepercayaan, i'tiqad kita terhadap Allah dan Rasul. Seandainya seseorang itu syak dengan salah satu daripada 50 undang-undang akidah tadi, contoh dia syak betul ke sungguh ke Allah Ta'ala itu berkuasa, contoh. Padahal yang lain 49 yang lain dia terima, dia percaya, dia setuju, dia yakin, dia jazam. Ada satu je daripada 50 akidah yang bersangkut paut dengan Allah dan Rasul tu, satu je dia syak betul ke Allah Ta'ala itu maha kuasa sebagai contoh. Maka cukup dah mengkafirkan orang ni, na'udzubillah, menjatuhkan dia kepada murtad. Terbatallah imannya, terbatallah Islamnya, terbatallah segala amal kebajikannya. Jadi 50 kena jaga satu-satu.
Mana di 50 tu? Dah lepas dah lah. 50 tu dah lepas lah daripada awal lagi tu, dah baca satu habis dah 50. Sebab tu dalam bab belajar agama ni, kita kena usaha untuk istiqamah. Kena usaha untuk istiqamah, kena disiplinkan diri kita. Sebagaimana kita disiplinkan diri kita dalam mencari rezeki yang halal, bekerja hari Isnin sampai Jumaat, kadang-kadang tambah lagi dengan overtime dan sebagainya, lebih-lebih lagi ilmu ni. Kerana dua-dua tu wajib. Kalau kita hanya memperuntukkan masa untuk kita menunaikan kewajipan mencari rezeki yang halal, tapi kita tidak memperuntukkan masa untuk kita belajar ilmu yang wajib, makna kita zalim. Kita zalim. Kita telah menzolimi diri kita. Kenapa dalam urusan mencari rezeki yang halal kita boleh memberikan masa? Kenapa dalam urusan yang wajib yang lain kita tak boleh bagi masa? Padahal wajib. Yang lebih malangnya, kita boleh membutuhkan masa dalam membuat benda yang harus-harus. Ada bersukan, main bola, kayu basikal, jogging. Kita ada jadual. Padahal benda tu tak wajib. Benda tu harus. Menuntut ilmu ni wajib. Kenapa kita tak boleh bagi masa? Kita kena fikirkan, ini antara soalan besok di hari kiamat. Kita nak jawab macam mana? Kita nak jawab macam mana? Kalau Allah tanya besok di hari kiamat, kenapa kita boleh bagikan masa membuat benda yang harus, yang Allah tak paksa buat? Kenapa kita tak boleh memberikan masa untuk belajar benda yang wajib? Padahal tu wajib, bukan harus. Wajib. Mau tak mau, suka tak suka, mesti bagikan masa untuk belajar ilmu yang fardu. Jadi kita semaklah diri kita. Semak diri kita. Ni antara kita belajar ni, kita nak cari apa yang Allah salah aku, apa silap aku. Semayang dah. Cari rezeki halal, buat dah. Tutup aurat, buat dah. Tak berzina, berkahwin dah. Takut zina, dosa haram, jadi aku berkahwin sebab Allah perintah. Maka Allah wajibkan kita menuntut ilmu. Kenapa kita tak nak belajar? Bukankah amal tanpa ilmu tu tak sah? Bukankah beribadah tanpa ilmu tu tak diterima oleh Allah? Lebih-lebih lagi masalah akidah ni nombor satu. Kalau akidah kita tak betul, akidah tak sah, semayanglah 1000 rakaat sehari pun Allah tak terima. Carilah rezeki halal, tugang terbalik pun Allah tak terima ibadah kita mencari rezeki halal kalau akidah kita salah. Jadi jangan kita terlepas pandang benda ni. Jangan kita buat tak peduli, buat tak tahu, buat tak kisah. Kita ni mati, tuan-tuan. Kalau kita tak mati, tak apa, kita boleh buat apa saja atas dunia ni. Kita mati, esok lusa kita mati. Umur kita kan panjang pun. Mati tak tunggu tua, mati tak tunggu sakit. Sebab tu Rasul SAW mengingatkan kita supaya banyak ingat mati, supaya kita berusaha membuat persiapan. Jadi ibadah dia ada syarat. Bukan asalkan buat dapat pahala, asalkan cari nafkah halal dapat pahala. Belum tentu. Jadi jangan kita sedap duduk. Aku keluar cari hari-hari keluar cari nafkah yang halal, rezeki yang halal, aku dapat banyak pahala. Belum tentu lagi. Tengok syarat-syarat dia ada buat tak? Orang bukan Islam pun keluar cari rezeki juga. Dia cari rezeki juga. Orang bukan Islam yang tak beriman dengan Allah Rasul, adakah mendapat kebajikan? Adakah diberi pahala daripada susah payah dia cari rezeki? Tak. Sebab apa? Tak cukup syarat ibadah. Syarat nak diterima ibadah ni mesti Islam. Islam nak sah mesti imannya betul. Kita masalah kita tak nak ambil tahu tentang iman ni, tentang akidah ni. Macam mana kita nak memastikan yang iman kita betul? Kita tak pernah ambil tahu, kita tak pernah ambil peduli, kita tak pernah ambil berat. Mustahil kita faham. Mustahil. Jadi mari kita renung-renungkan sempena Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita jangan sekadar bergembira dengan maulid, tapi kita tak peduli apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi perintahkan. Datangnya maulid kita seronok, bagus, rahmat pada sekalian alam. Tapi bukan sekadar Allah utuskan Rasul tu untuk kita seronok dengan kelahiran dia dah. Kenapa Allah Ta'ala utuskan Rasul? Supaya kita mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana cara untuk kita mengabdikan diri kepada Allah. Sebab tu nombor satu yang Rasul bawa adalah apa? Tentang ketuhanan. Supaya kita ni, semua manusia ni mengenal Allah tu dengan pengenalan, dengan kefahaman yang betul. Agar ibadah-ibadah yang lain nanti diterima oleh Allah. Bukan sekadar kita seronok dengan maulid, tapi Nabi suruh, Allah suruh, kita buat tak tahu. Kita pilih-pilih lah pula. Pilih-pilih. Rasul menyampaikan banyak perkara. Yang wajib ni banyak. Kita tiba-tiba kita pilih. Semayang, pilihan. Cari rezeki halal, pilihan. Tutup aurat, buat. Lepas tu Rasul suruh menuntut ilmu, talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu tu wajib, mesti atas tiap-tiap lelaki perempuan yang beragama Islam. Kita buat tak tahu. Lepas tu ulama pula pesan, barang siapa beramal ibadah tanpa ilmu, ibadahnya tak diterima oleh Allah. Semuanya mardudatun la tuqbal, tak diterima semuanya amal. Jadi besok kita menyesal kita buat baik macam-macam, tapi Allah tak terima. Kenapa? Kita ada langgar undang-undang. Kita tak nak ambil tahu. Sebab kita faham buat baik dapat pahala. Buat baik dapat pahala. Begitu simple. Tuan-tuan. Tidak semudah itu untuk kita nak meraih satu pahala. Tidak semudah itu. Sebab tu dituntut belajar. Supaya kita faham, kalau aku nak amal aku diterima oleh Allah, ini mesti aku kena buat. Yang ni aku mesti kena buat. Yang ni aku mesti jauhkan. Barulah insya-Allah ada harapan ibadah kita diterima oleh Allah. Tapi kalau kita buat dalam keadaan cincai, taksir, asalkan buat, maknanya besar kemungkinannya memang takkanlah Allah terima ibadah. Kita bukan nak jadi Tuhan. Kita sedang cerita tentang hukum hakam Tuhan. Bukan nak jadi Tuhan, nak menghukum siapa-siapa dah. Sebab tu agama ni disampaikan supaya kita merenung. Tengok diri kita ni. Aku ni buat baik betul ke? Aku ni buat amal betul ke? Tu tujuan kita belajar. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian katanya musannif, ada pun jika berkata dengan ketiadaan ahwal dan sekalian yang tersebut, maka adalah perhimpunannya 36 jua dengan digugurkan sifat maknawiyah yang 7 dan segala lawannya daripada bilangan. Jadi 14 lagi lah, 7 lagi lah, jadi 14 lah. Semua tolak sifat maknawiyah yang 7 tu. Lepas tu tolak pula yang mustahil itu, lawan dia tu. Tiada daripada i'tiqad, dan yang demikian itu 14 akidah. Dan dengan digugurkan sifat idrak dan sifat takwin dan barang yang mengikut keduanya, iaitu sifat maknawiyah tu, dan yang demikian itu jadi ada 8 akidah. Maka nyatalah bagimu siapa ni? Maka nyatalah bagimu, bagi kita yang belajar, yang mendengar, yang mengaji, bahawa 2 kalimah syahadah ini mengandung, mana terhimpun akan sekalian aqaid yang telah terdahulu. Bukan itu saja, bahkan sekalian hukum itu masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Hingga berkata setengah ulama, bermula Muhammad Rasulullah itu laut yang meliputi, dan la ilaha illallah itu satu titik daripadanya, daripada laut yang luas tu dah. Nak bagi tahu dalam 2 kalimah syahadah yang kita baca hari-hari ni, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di dalam 2 kalimah ni terkandung lautan ilmu yang tidak bertepi. Maksudnya itu tak bertepi, kerana melibatkan Allah dan juga Rasul. Maka yang disebutkan dalam kitab-kitab akidah,
Tu secebis saja, secebis daripada maksud la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang 50 tu. Kita kalau pandang ertinya ringkas, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Maksudnya apa? Maksudnya luas, maksudnya tak habis, maksudnya tak ada kesudahan. Kerana sifat kamalat Allah itu tidak berkesudahan. Bukan 20, bukan 13, bukan 50 akidah saja yang duduk di bawah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kata ulama, yang tak dapat tidak makna mesti. Kena tahu 50 ni paling tidak. Kena tahu 50 ni paling tidak. Maka kita wajiblah usaha untuk ambil tahu. Wajiblah usaha ambil tahu. Wajiblah usaha belajar. Wajiblah usaha mendengar. Waktu cari duit. Waktu solat. Waktu menuntut ilmu. Kerana wajib tu banyak. Benda wajib kita tak boleh pilih. Yang boleh pilih ni benda sunat. Benda sunat boleh pilih. Benda harus boleh pilih. Benda wajib tak boleh pilih. Wajib mesti kena buat semua. Mesti kena buat semua. Kalau ada 10 yang wajib, 10 kena buat. Suka tak suka, mau tak mau, susah tak susah, kena buat 10 tu. Sebab apa? Wajib. Tapi kalau ada 10 benda sunat, kita tak nak buat satu pun, tak ada masalah. Ada 10 benda sunat, kita tak nak buat satu pun, tak ada masalah, tak berdosa. Tak jatuh dalam maksiat. Tapi kalau ada 10 perkara wajib, kita hanya buat 2, kita hanya buat 3, ada 7 lagi yang kita tinggalkan, itulah dosa dan maksiat diri kita. Orang yang meninggalkan benda wajib ni jadi fasik. Jadi fasik. Fasik apa maksud fasik? Derhaka kepada Allah. Fasik ni makna derhaka kepada Allah. Kita tak nak mati sebagai seorang yang fasik, kita nak mati sebagai seorang yang adil. Banyak benda jadikan kita fasik ni. Tak solat jadi fasik, dedah aurat jadi fasik, tak belajar fardu ain jadi fasik. Jadi banyak. Sebab tu kita kena tahu apa benda yang menyebabkan aku jadi fasik, apa benda yang menyebabkan aku jadi kafir, apa yang menyebabkan aku jadi syirik. Kita kena tahu semua benda ni supaya kita boleh elakkan diri kita, pantau diri kita, jaga diri kita, jangan terjatuh dalam benda-benda ni. Kita selalu minta doa husnul khatimah, minta mati husnul khatimah, mati dalam baik, mati dalam adil, mati diterima oleh Allah. Tapi tindakan kita, tindak tanduk kita, tingkah laku kita, usaha kita jauh daripada apa yang kita minta. Kita minta husnul khatimah, minta mati dalam iman, tapi kita tak pernah peduli tentang iman pun. Tak nak ambil tahu pun pasal iman. Ni kitab yang kita baca ni, kitab yang bersangkut paut dengan iman, pegangan dan kepercayaan dalam hati. Itu iman. Semayang bukan iman. Semayang itu Islam. Mencari rezeki halal itu Islam, bukan iman. Iman ni pegangan dan kepercayaan dalam hati. Itu iman. Jadi kita kena belajar. Kadang-kadang kita ada bercakap benda yang kita tak perasan, perkataan yang kita cakap tu menjadikan kita syirik dengan Allah. Kadang-kadang kita tak perasan perbuatan yang kita buat tu menjadikan kita murtad tanpa kita sedar. Dan yang lebih bahaya, dalam hati kita ada kefahaman dan kepercayaan yang kita pegang tentang Allah yang salah, yang mana benda tu menjadikan kita murtad dalam diam. Alhamdulillah. Jadi murtad dalam diam. Tapi Tuhan empunya diri menyangkakan dia beriman. Dia menyangkakan yang dia beriman, padahal dalam hatinya ada benda yang salah terhadap Allah. Ini tujuan kita belajar, supaya kita boleh kesan, semak, pegangan aku terhadap Allah, aku faham Allah begini selama ni. Betul ke tidak seperti ada yang dalam Quran dan hadis yang ulama dah huraikan? Sama dah. Aku percaya Tuhan begini, yang dalam Quran, dalam hadis ulama dah huraikan macam mana? Lain. Maknanya sedarlah aku bahawasanya selama ni kepahaman dan pegangan aku ni tentang Allah tu salah. Kita nak tahu salah bila kita ada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, kita akan perasan betul. Kita kalau tak ada ilmu, kita akan perasan perbuatan kita, tingkah laku kita, akidah kita betul. Tapi bila kita belajar, ada panduan, ada pedoman, di situ nanti kita boleh semak betul ke salah kita ni. Jangan tanya orang lain. Jangan tanya aku ni betul ke salah aku ni betul ke salah Jangan, tak payah. Kita sendiri nak kena usaha semak diri kita ni betul ke salah. Kalau kita tanya orang lain, boleh jadi dia akan bagi jawapan dengan hawa nafsu dia.
Kalau dia suka kita, dia kata kita betul. Betul tak? Kalau dia kawan rapat kita, baik ni, kawan karib, kita buat salah, dia kata betul. Kita buat salah, dia kata tak apa. Sebab tu jangan tanya orang. Kita kena belajar ni, tengok apa yang kau buat ni ikut syarak tak? Yang contohnya tadi, benda wajib kita pilih-pilih. Sebab ada yang dakwa, dia kata, ustaz, kenapa saya nak kena belajar? Saya dah tunaikan kewajipan saya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Saya dah keluar rumah hari-hari cari rezeki yang halal. Bukankah itu kewajipan saya terhadap suami saya? Ya, betul. Tapi adakah satu saja perkara wajib? Adakah Allah perintahkan kita atas muka bumi ini sebagai seorang lelaki untuk keluar cari nafkah rezeki halal untuk anak bini saja? Bukankah ada kewajipan yang lain? Nampak tak? Jadi dia salah faham. Dia salah faham. Dia faham bila kita dah buat satu kewajipan yang Allah suruh, yang lain dia auto gugur. Dia faham macam tu. Dia faham macam tu. Sebab tu dia tak peduli dengan belajar. Sebab tu dia tak peduli dengan solat. Sebab apa? Dia faham saya dah menunaikan kewajipan. Padahal baru satu. Ni bahaya salah faham. Nampak tak? Bila kita salah faham, maka tindakan kita pun salah. Kita faham macam tu. Yang kita faham, aku sebagai seorang lelaki, suami, ayah, wajib cari nafkah yang halal. Maka kita pun carilah nafkah yang halal. Padahal ada benda wajib yang lain. Allah suruh solat, wajib solat, tak solat. Wajib nutup aurat, tak nak tutup aurat. Tu kata wajib tadi. Wajib tak boleh pilih. Cari nafkah pun kena. Kita sebagai seorang lelaki ni, sebagai seorang lelaki, sebagai seorang ayah, wajib cari nafkah halal untuk anak bini. Wajib menunaikan solat dengan cara yang betul. Wajib menutup aurat. Wajib mengajar anak bini kita dengan ilmu fardu ain. Jadi banyak kewajipan lagi. Kalau kita dah tunaikan ataupun dalam usaha, alhamdulillah. Kalau belum, kena bertindak cepat-cepat kan. Sebab ini antara soal jawab kita nanti di hari kiamat. Sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami. Yang perempuan pun ada kewajipan dia. Taat suaminya dah. Dia ada ilmu tak? Jadi ibu. Ada ilmu tak? Jadi isteri. Jadi jangan leka. Jangan kita terlalu leka. Memang mencari dunia ni, masa sekarang bukan main cepat ni. Masa cepat, masa berlalu. Jadi kalau kita leka, tangguh, habislah masa kita sia-sia je. Na'udzubillah. Belajar, cari duit, solat, cari ilmu, barulah betul perjalanan tu atas dunia tu, baru betul perjalanan. Yang untungnya siapa? Kita sendiri. Bukan ustaz, bukan tok guru, bukan jiran, bukan kawan. Yang untungnya kita, yang selamatnya kita, yang mendapat redha Allah pun kita, bukan orang lain. Jadi susah payah kita ikut perintah Allah ni untuk kita, bukan untuk orang lain. Bukan untuk orang lain dah. Bukan untuk orang lain. Jadi apa saja yang hamba tu korbankan untuk taat kepada Allah, semua tu untuk milik dia sendiri. Tidak kembali kepada Allah, tidak kembali kepada orang lain, bahkan menguntungkan dirinya sendiri. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada sifat apa? Leka dengan mencari dunia. Fikir pasal keluarga, nak cari duit, nak senang, nak kaya, nak mewah, nak miliki itu, nak miliki ini, nak macam orang lain. Ini antara benda-benda yang Imam Ghazali kata mengganggu fikiran kita daripada kita membuat persiapan mati. Ini benda, saya percayalah benda ni mesti ada dalam fikiran dan hati kita semua ni. Imam Ghazali kata dah antara benda yang menghalang, mengganggu, menyibukkan kita daripada mengingat Allah, daripada membuat persiapan mati adalah kerisauan dan kebimbangan untuk menguruskan dunia kita. Fikir tentang isteri, pasal anak sekolahkan anak bayar yuran anak, nak bayar hutang rumah, hutang kereta, macam-macam lagi. Maka tak ada terfikir nak betulkan solat. Tak terfikir, tak ada masa nak fikir tentang solat tu, solat aku ni betul ke tidak ni? Akidah aku betul ke tidak ni? Hati aku bersih ke tidak ni? Tak sempat nak fikir benda tu kerana fikiran dan hati kita padat padu memikirkan tentang urusan dunia.
Itu yang Imam Ghazali kata dalam kitab. Dan memang itulah hakikat yang berlaku. Itu realiti. Kita kena mengaku lah. Kita jangan jadi orang sombong. Jangan jadi orang sombong. Maknanya kena terima kebenaran. Memang kita begitulah fikiran dan hati kita. Daripada celik mata sampai pejam mata, yang bermain-main dalam fikiran kita adalah urusan-urusan dunia. Ya, memang itu tanggungjawab, memang itu kewajipan. Tapi masalahnya sekarang ni kita risau mencari sesuatu yang bukan kewajipan. Dia dah jadi benda lebih-lebihan. Lebih kepada nak memuaskan hawa nafsu. Nak hebat, nak megah, nak mewah, nak banyak. Itu bukan wajib. Itu bukan wajib. Jadi bila kita sibuk memikirkan benda yang harus tadi tu, terlupa yang wajib. Ini yang merugikan kita besar. Ini yang merugikan kita. Rasul SAW tu Allah utuskan untuk apa? Mengingatkan kita. Mengingatkan kita, menunjuk ajar, mengingatkan kita. Itu antara faedah ataupun hikmah diutuskan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sempena Maulid ni, kita tanya diri kita, aku ni ikut tak apa yang Rasul suruh? Sebagai suami, ada tak aku buat seperti yang Rasul suruh? Sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang Muslim, ada tak aku buat? Ataupun aku buat tak peduli? Kita tanya diri kita masing-masing. Tanya jangan jujur. Sempena Maulid ni, inilah cara antara nak menghayati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul tu bawa agama, Rasul tu bawa iman, Rasul tu bawa Islam. Adakah aku mempedulikan iman Islam yang Rasul bawa? Ataupun aku buat tak tahu? Aku sibuk dengan urusan dunia aku. Anak bini aku cari senang, cari duit, cari kaya, cari mewah. Nak macam orang lain, nak hebat macam orang lain. Benda ni suka tak suka kena dengar. Suka tak suka kena dengar. Kita mukmin, kita orang beriman. Suka tak suka kena dengar. Tu agama. Memang taat tu memang pedih. Taat tu memang susah. Yang nama taat ni memang nafsu tak suka. Kita kalau boleh hidup dunia ni biar tanpa sempadan. Apa nak buat ikut suka hati kita. Tapi dah, dunia ni ibarat penjara bagi orang yang beriman. Kita tak bebas dekat sini. Allah tak bebaskan kita dekat sini. Allah tak benarkan kita buat apa saja dekat sini. Nak cari duit ada sempadan, nak makan ada sempadan, nak pakai ada sempadan, nak berharta pun ada sempadan, nak bercakap pun ada sempadan. Itulah Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan datangnya Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ni membangkitkan balik semangat kita untuk menjunjung sekalian perintah Allah zahir dan batin. Mudah-mudahan kita dapat ambil faedah daripada Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar berselawat, bukan sekadar berkasidah, bukan sekadar pergi majlis-majlis maulid, tapi ada perubahan pada diri kita. Kalau dulu kita tak solat, sekarang kita usaha solat. Kalau dulu kita tak pedulikan ilmu, sekarang kita dah mula nak belajar ilmu. Kalau dulu kita tak pedulikan anak bini kita dengan agama, sekarang ni kita dah cuba dah. Dah usaha dah mendekatkan diri kita dan anak bini kita dengan agama. Jadi ada faedah maulid tu. Ada faedah Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jadi nyatalah daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nyatalah daripada situ di bawah, di sebalik maksud la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu ada maksud yang begitu luas yang tidak bertepi. Tapi antaranya 50 tu lah. Yang dari kita dah bacakan daripada awal lagi tu, hari ni dah sampai muka surat 51 dah, alhamdulillah. Sikit-sikit 2 minggu sekali, sebulan 2 kali, tak sedar muka surat 51 dah. Jadi usahakan untuk istiqamah. Tak kisahlah kat mana-mana belajar tu, usahakan untuk istiqamah. Supaya kita dapat tahu benda yang penting-penting tu, dapat tahu banyak tu, tak ada benda yang kita tertinggal. Sebab semua bila sebut ilmu fardu ain, abang kakak semua, bila sebut ilmu fardu ain, tak ada satu pun yang tak penting. Bila sebut ilmu fardu ain, tak ada satu pun yang tak penting. Semua tu penting. Semua tu ada hubung kait dengan urusan untuk membetulkan ibadah kita. Tu ilmu fardu ain.
Fiqah untuk syariat kita, supaya kita tahu pantang larang, syarat rukun, sah batal dalam ibadah. Tauhid, memastikan akidah kita betul, jangan kita mengikut akidah-akidah yang menyimpang. Kemudian tasawuf, kena belajar supaya kita boleh memastikan hati kita ni suci daripada segala penyakit yang dibenci oleh Allah, yang menyebabkan Allah tak redha pada kita walaupun amalan anggota kita banyak. Dan ini 3 ilmu fardu ain. Maka kita tilik, kita fikir diri kita, dah belajar ke belum ilmu ni 3 ni. Ilmu ni dia wajib ada 2, satu jenis perbuatan, satu jenis pengetahuan. Kalau jenis perbuatan tu juga banyaklah. Allah wajibkan solat, Allah wajibkan puasa, Allah wajibkan cari nafkah yang halal. Jadi banyak perbuatan yang wajib. Tapi jangan lupa ada ilmu yang wajib. Dua-dua tu Allah tuntut kepada kita semua ni, lelaki perempuan, tak peduli apa pangkat kita. Syarak mewajibkan kita belajar tauhid. Kita dah belajar belum tauhid? Ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Nak melepaskan fardu ain tu dah belajar ke belum? Kalau belum, usaha. Kalau sedang, alhamdulillah, moga istiqamah. Lepas tu fiqh tadi, dah belajar ke belum fiqh? Belum, maka wajib belajar. Sedang belajar, alhamdulillah. Lepas tu kita suami, bini kita dah belajar fiqh belum? Sebab kita wajib ajak bini kita kat rumah tu, bukan ustaz, bukan tok guru. Yang wajib nombor 1 ajar bini kita. Kita yang wajib ajar dia cara solat, ajar dia mandi wajib, ajar dia tutup aurat, ajar pasal akidah, ajar pasal akhlak hati dia. Kita yang wajib, suami. Bila tak mampu, baru cari jalan yang kedua, nak menggugurkan kewajipan kita, carikan guru. Dah buat belum? Dah carikan guru belum untuk isteri kita tu? Tak ada juga. Dah suruh ke belum dia pergi belajar? Pun tidak juga. Besok berat kita nak jawab. Diri kita pun tak lepas. Tu diri kita pun tak lepas. Besok bini kita akan salahkan kita. Awak punya pasal, awak suami saya, awak imam saya, tapi awak tak bimbing saya pun. Awak kata awak sayangkan saya, cintakan saya, tapi sayang awak, cinta awak untuk dunia saja. Awak tak nak awak untuk dunia saja. Awak tak nak saya susah dalam dunia. Awak bagi rumah yang luas, duit yang banyak, kenderaan yang mewah. Awak tak nak saya duduk dalam susah atas dunia ni. Tak nak jadikan saya ni orang yang duduk dalam kemiskinan. Alhamdulillah. Tapi bagaimana nasib saya di hari kiamat besok? Macam mana nasib saya di hari kiamat besok? Jadi jadilah suami yang betul-betul kasih dan sayang pada anak bini kita kerana Allah. Pastikan hidup dunianya selesa, pastikan akhiratnya pula. Akhiratnya juga selesa besok. Allah tanya pasal amalnya, solatnya sah, hatinya bersih, akidahnya betul, maka Allah akan gantikan dengan hidup yang jauh lebih selesa. Maha dahsyat keselesaan dalam syurga yang Allah akan bagi kepada kita dan anak bini kita. Wal asri innal insana lafi khusrin. Kita ni banyak buang masa. Sebab tu kita ni jangan tinggal majlis ilmu. Inilah satu-satunya majlis ilmu atas dunia ni yang nak mengingatkan kita yang memang bersifat dengan leka lupa lain-lain. Kalau kita tak duduk dalam majlis macam ni, takkan ada orang nak ingatkan kita. Sebab tu siapa pun kita wajib duduk dalam majlis ilmu. Bukan suruh duduk tiap hari 24 jam. Dah ada satu masa. Satu hari 1 jam, satu hari 1 jam. Kita kerja 1 hari 8 jam. Itu untuk dunia kita. 1 hari 1 jam untuk akhirat kita. InsyaAllah, mudah-mudahan doa, ya Allah bagi aku taufik, bagi aku pertolongan, bagi aku kekuatan, supaya aku selamat dunia akhirat, supaya aku anak bini aku selamat dunia akhirat, supaya kau terima segala amal. Macam tu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah Ta'ala firman dalam Quran, makna manusia ni banyak yang binasa, banyak yang celaka, banyak yang mendapat azab dengan sebab apa? Perlumbaan di atas dunia. Berlumba tu yang melekakan kita. Berlumba kaya, senang, mewah. Perlumbaan tu melupakan kita kepada kematian kita. Lupa yang esok kita nak mati dah. Esok nak mati dah esok. Apa persiapan kita? Adakah kita boleh jawab apa yang akan disoal oleh malaikat tentang Allah, tentang iman, tentang Islam, tentang solat, tentang sebagainya? Adakah kita yakin kita boleh jawab dalam keadaan kita tak pernah ambil tahu pun pasal benda ni? Jadi pakat-pakatlah kita beringat. Ini nasihat untuk saya khususnya dan anak bini saya khususnya.
Jadi kalau antum rasa benda ni faedah, dengarlah, ambillah. Kalau tak rasa benda tak faedah, abaikanlah. Abaikanlah. Jadi insya-Allah kita perbaiki. Kita perbaiki. Memang kita tak sempurna pun. Tapi Allah sangat kasih kepada hamba-Nya yang sedar dirinya tak sempurna dan diusaha nak perbaiki. Insya-Allah. Selamat dunia, selamat akhirat. InsyaAllah. Ni lebih-lebih lagi berakidah ni, abang kakak semua. Ni akhir zaman ni macam-macam pahaman yang datang ni. Takut bila kita tak ada pengetahuan, takut kita terima. Dia dalam bab akidah ni, abang kakak, dia tak boleh campur tau. Dia tak boleh campur. Dia tak boleh campur, ambil situ sikit, ambil sikit, sini sikit. Ambil yang betul sikit, ambil yang sesat sikit, kita campurkan dalam hati. Tak boleh. Tak boleh. Kita nak ambil akidah yang betul, lepas tu nak ambil satu akidah yang sesat, kita pegang juga. Tak boleh. Dia tetap menjadi membatalkan akidah juga. Dia tak boleh campur-campur. Tak boleh campur-campur. Benda yang nak merosakkan akidah tu lah banyak. Jadi bahaya dia tu banyak. Tapi kalau kita leka, lupa, tak nak ambil tahu, kita solat aja, cek rezeki saja, masalah akidah kita tak nak ambil tahu, besok kita menyesal. Jadi sebelum penyesalan yang tak berkesudahan tu, baik pakat-pakat kita beringat, insya-Allah. Pakat-pakat beringat ni ingatan tanda kasih sayang sesama Muslim. Tak ada kepentingan pun tuan-tuan, tak ada kepentingan pun sesama kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan semuanya dunia akhirat. Rasul tu hatinya penuh dengan sifat kasih sayang sesama Muslim. Mudah-mudahan kita boleh jadi orang yang macam tu juga. Kalau kita dapat ilmu, kita nak orang lain pun dapat ilmu. Kalau kita dapat kepahaman, kita nak orang lain pun dapat faham juga, supaya masing-masing semuanya ni besok diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebab hebat kita dah, ini rahmat Allah atas kita. Allah pilih kita. Kita kena usaha. Ilmu tak akan datang pada kita. Kita kena usaha cari. Kita kena usaha cari. Dia tak datang bergolek depan muka pintu rumah kita dah. Kita kena usaha cari. Kemudian katanya musannif rahimahullahu taala, bahkan sekalian hukum itu masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Hingga berkata setengah ulama bermula Muhammad tu, habis dah situ. Artinya mentauhidkan Allah Ta'ala itu setengah daripada barang yang mendatang dengan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara benda yang dibawa oleh Nabi SAW, nombor satu sekali, mengajak manusia supaya mengesakan, mentauhidkan Allah. Baik. Maksud mentauhidkan Allah ni luas. Bukan sekadar kita beriman tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bahkan masuk di dalam erti mentauhidkan Allah ni mentaati sekalian perintah Allah. Macam sekarang ni, abang kakak, alhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah untuk duduk dalam majlis ilmu ni sekejap, menunaikan kewajipan. Ini juga antara tanda-tanda mentauhidkan Allah. Tanda-tanda mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Mana mengikut apa yang Allah suruh. Lepas tu kadang kita pergi bekerja pula, sambung balik urusan cari rezeki yang halal untuk menafkahi anak bini kita, untuk melakukan ibadah dengan rezeki yang kita dapat. Juga antara perkara yang masuk dalam urusan mentauhidkan Allah. Sebab Allah suruh buat macam tu. Allah suruh cari rezeki yang halal, bagi anak bini makan rezeki yang halal supaya barakah hidupnya, insya-Allah. Itu masuk juga dalam mentauhidkan Allah. Jadi kita kena buat semua. Sebab tu maksud taat kepada Allah, maksud ibadah ialah buat semua yang Allah wajibkan zahir dan batin, tinggalkan semua yang Allah haramkan zahir dan batin. Itu maksud ibadat yang sebenar-benarnya. Buat semua, tinggal semua. Buat semua yang Allah suruh, tinggalkan semua yang Allah larang. Bukan buat sebahagian yang Allah suruh, tinggalkan sebahagian yang Allah larang. Bukan. Buat semua, tinggal semua. Zahir dan batin. Makna urusan hati ni pun ada. Yang Allah wajibkan apa dalam hati kita. Yang Allah haramkan dalam hati kita apa benda. Ni yang kita nak kena ambil tahu. Banyak urusan ibadah akhirat ni. Bukan sikit. Jadi kita nak kena belajar agama ni banyak-banyak. Jangan percaya, jangan terpedaya dengan pahaman, dengan perkataan orang yang kata belajar agama ni sikit-sikit sudah. Sebab ilmu Allah Ta'ala ni luas. Belajar sampai mati pun takkan habis. Jadi belajar sikit-sikit sudah. Dah. Kena belajar banyak-banyak. Sebab urusan ibadah tu banyak. Urusan ibadah tu terlalu banyak. Mudah-mudahan cukuplah sekadar ini. Mudah-mudahan dengan berkat Maulidin Nabi SAW menjadi pemangkin pada kita dan untuk berusaha memperbetulkan, memperbaiki perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala
mencari ilmu yang bermanfaat, usaha beramal. Mudah-mudahan Allah redha kita, Allah matikan kita husnul khatimah, Allah rezekikan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam syurga tanpa dihisab oleh Allah. Mudah-mudahan Allah lahirkan, Allah jadikan daripada kita anak-anak keturunan yang baik, yang soleh, yang solehah, berjaya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlan walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.